Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay, korang apa khabar semua fans Ilham Nopal, Ilham Nopal tersayang sekali kepada kakak-kakak Jerum, kakak-kakak Badak, kakak-kakak Itik, kakak-kakak Paus. Terima kasih kerana support Ilham No. Selamat hadir ke dalam video kali ini. Nafas tak sampai. Okay, so apa khabar semua? Ya Allah, lamanya Abang Ilham rasa tak buat video je. Dah lebih kurang 3 ke 4 hari ya. Ilham tak post video sebab apa? Sebab Abang Ilham tengah ada masalah sikit. Masalah apa? Tak boleh bagi tahu, rahsia. Okey. So hari ni sebenarnya terima banyak aduan tentang video kita. Okey, dong kata Abang Ilham, kenapa video kali ni memang best sangat? Dia kata, kenapa video-video Abang Ilham banyak yang best kan? Dia kata gitu kat kita. So, Ilham ambil satu keputusan. Okey, kita nak buat apa video hari ni? Kita akan buat satu video reaction tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam TikTok Ilham No. Okey, sebab Ilham ni tak tahu korang kenapa pelik sangat video yang keluar dekat TikTok. FYP pun pelik-pelik. Okey. Dalam video kali ni, pada waktu bulan puasa ni, Ilham nak bagi satu challenge dekat korang. Okey, sama-sama kita react video ni. Sesiapa ni permainan sesiapa yang gelak yang tengah tengok video ni, dia dosa. Sebab apa dosa? Sebab kita akan tengok video-video yang lawak, okey, yang Ilham sempat save di dalam TikTok Ilham. Alright? Siapa gelak, dia dosa. Okey? Yang mana termasuklah diri sendiri ni. Okey? Jom, tunggu apa lagi? Marilah kita masuk di video. Let's go. Okey guys. So sekarang korang dah nampak satu video kat sebelah kita ni. Okey? Video dia top 3 ngaji paling lucu. Alright? Babak mengaji ni, okey, jangan gelak-gelak siapa gelak dosa, okey. Okey, kita kuatkan sikit volume dia, paling kuat ni kita dengar ni. Okey, are you ready? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Allah, masya-Allah. Ni taranum ni, taranum. Tak, Ilham tak gelak lagi Jangan cakap Ilham gelak Okey, permainan ni Ilham menang lagi Oh my god. Wow. Ilham tak gelak pun. Ilham cuma senyum. Senyum tu sedekah, okey. Kalau korang perasan hingus dia keluar tadi. Tak, ni Ilham gelak selepas tengok video, okey. Nak sambung ke? Macam itulah, keluar ingus. Nampak tak? Dia tulis kat situ keluar ingus. Ya, dia terlampau confident. Okey, dia kalau terlampau confident tu tak boleh sangat. Okey, dia kena biasa-biasa je. Alright? Jom kita teruskan. Okey, sabar jap. Terharu. Bermaksud terharu ni macam mana pula? Sabar jap. Sabar jap. Okey. So, kalau korang tak faham terharu ni macam mana, okey, jap stop nanti. Yang terharu ni, so budak tu dia mengaji, dia dapat. Lepas tu mak dia cakap, "Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah." So anak dia macam terharulah. "Ibu, aku dapat ibu." Contoh macam tu. Okey, itu sebagai lakonan saja. Tu tak apa nak lawak. Okey, dia terharu, baguslah. Okey, So, video ni yang korang tengok kat depan ni, aku nak korang teka betul-betul muka siapa, macam muka siapa Kalau korang betul, Ilham bagi hadiah nanti, okey? Ni. Cuba korang teka muka budak kat depan ni macam muka siapa. Okey, boleh? Jom kita try. Surah Al-Fatihah. Last. Ya Allah, apa? Ya Allah, apa benda kau baca ni budak? Dia keras macam tu ayat-ayat tu Tak, yang keras tu tak apalah, mungkin dia belajar mungkin sekat-sekerat kot. Tapi muka dia ni, Ilham nak cakap macam muka siapa tak boleh bagi tahu, nanti dia marah. Okey, kalau korang tahu macam muka siapa, korang komen kat bawah ramai-ramai, okey? Aduh.
Inilah kalah. Ilham kalah. Ilham tak boleh tengok muka dia. Amin. Macam tu. Ilham tak boleh. Aku dah lah pakai kopiah ni. Okay, jom ke next video, okay? الحين وقت حبيبتي اللي أحبها القريبة لقلب Dia tengah nak review makanan. Mak dia ni nak review makanan, tapi anaknya pun gitu. Sekali mak dia dah tahu kau ke tepi. Jom kita tengok semula. الحين وقت حبيبتي اللي Makanan ni sedap, dia kata. القريبة لقلب الحين وقت Tak boleh lah. Ya Allah Tuhanku. Untuk pengetahuan korang sekarang pukul 3.30 pagi sebelum kita nak sahur ni So ala-ala tu kita ambil vibe tengok video-video lawak ni sampai Ilham save Alright. Okay, ada beberapa lah video-video yang orang kata apa, Ilham sempat save video lawak-lawak. Alright. Jom kita pergi ke video yang ketiga. Let's go. Sepayung berdua. Okey, bermaksud dia satu payung dua orang. Okey, so kat sini 5 momen cap leset ko. Ni bahasa-bahasa orang Indo ni. Okey, cap leset ni. Leset ni kira macam terjatuh lah. Maksud dia macam tu, right? Jom. Okey, dia jalan. Okey, ni pula burung aman. Aduh, sakitnya. Keting dia kena dekat batu tepi tu ni. Oh, sakit. Aduh, niat dia bagus lah. Dia nak ambil burung tu daripada makan kucing. Tapi dia tak tahu. Dia tersalah pijak dan dia terlepas ke seberang sana. Okey, burung selamat. Dia niat dia nak selamatkan burung tu. Tetapi dia yang tak selamat, burung tu selamat. Ya, sebab tu dia tulis kat sini burung aman. Aman ni burung selamat, orang kata Okey, apa ni? Sulit ditebak. Sulit ditebak ni bermaksud dia adalah sulit untuk kita nak tahu dia tu kena apa. Macam itulah maksud dia, tak tahu betul ke tak. Okey, jom. Jatuh. Okey. Aku yang banyak kalah ni. Asyik Ilham je kalah. Cuba korang kalah sekali. Aduh. Okey. Efek melamun. Efek melamun ni tak pasti macam mana. Tak faham. Pocong. Niat dia nak takutkan orang. Tapi dia loncat-loncat tu dia tak pakai selipar kan. Kat situ pula tu berlumut pula tu kan. Lepas tu dia terjatuh pula kan. Tak acik lah macam ni. Asyik Ilham je banyak gelak. Orang lah pula gelak. Tiba macam paksa orang gelak kan. Tapi memang kelakar video ni korang. So kita pergi ke video seterusnya. Top 7 belajar motor nyangkut. Okey, kalau dia kata kat sini nyangkut tu bermaksud dia tersangkut. Kalau korang rasa tersangkut tu apa pula Ilham? Korang tengoklah kat depan tu. Selalunya orang perempuan yang terjadi kes-kes begini. Okey, tersangkut yang pelik-pelik lah. Atas bumbung, kat tepi tingkap, ke tengah pagar. Selalu macam tu. Kalau tengok kat depan ni. ini parah ni. Macam mana motor tu boleh lah kat atas tu? Atas bumbung rumah orang. Ni apa ni? Nabrak pagar. Kan betul? Kebanyakannya kaum wanita yang melanggar pagar naiki motor. Ui. Ilham tak nak gelak Ilham tak nak gelak. Tolong jangan bagi Ilham gelak, okey? Dia comel tadi tu memang berstyle.
Style macam mana tu Abang Ilham? Dia pacak. Ingat orang lelaki je ke boleh buat pacak-pacak? Ha? Korang kena tahu kaum wanita ni dia ada bakat yang terpendam. Tapi dia tak nak tunjukkan. Ni ditunjukkan. Nampak tak? Ha. Tak cedera pun tu. Motor yang ke laut. Okey. Ha. Kucingnya mana kak? Okey. Race terkuat tu depres motor tu terlampau kuat. Okey? Jom kita tengok. Ni makcik lagi ni. Ni makcik asal ni. Okey. Dia konon-konon anak dia nak ajar naik motor. Ui. Ui. Mak. Makcik. Allah. Eh? Apa ni? Awas, ada dikas. Awas. Kau ingat nasib baik tak terperih sana. Awas. Weh. Pakcik. Kenapa pakcik pergi pulas lagi pakcik? Apa salah kalau pakcik kan? Duduk jatuh motor tu, perih je sampai tempat parking motor tu baru pakcik turun. Kenapa perlu wajib turun awal-awal? Otak kita macam jatuh, nak ambil hilang. Okey, macam nak ambil tu tiba-tiba hilang gitu kan. Bang yang jenis apa? Bodoh ke? Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh, aku nak kutip, hilang. Hilang otak tu. Pelik pakcik ni. Mungkin tak tahulah takdir Tuhan ni kat situ terbang motor dia kat situ. Ni pakcik pakcik. Malah tidur. Okey, malah tertidur. Okey, malah tidur. Tidur tu macam mana kita tak tahu. Jom kita tengok. Persenelan. Gas pelan-pelan jalan. Pelan-pelan. Suami dia cakap pelan-pelan. Jalan. Pelan-pelan jalan. Jangan kau perih laju-laju kakak. Astaga, itu saya bilang tadi. Astaga. Motorku. Patutlah dia cakap malah tidur. Rupanya dia punya isteri dia dah tertidur dekat tepi tembok tu. Ya Allah ya Tuhanku. Pelik-pelik lah ya. Kat sini kita dah boleh dapat teka. Okey, kaum wanita dia buat kenderaan macam mana. Okey, nanti last video nanti kita Ilham bagi tahu apa beza orang lelaki dengan orang perempuan bawa kereta. Okey. Yang ni video yang seterusnya. Alright. Video seterusnya how men be when they get vaccine. Tak tahulah. Kalau salah tolong betulkan. Ilham kalau bahasa Inggeris memang ke laut. Okey. So dia nak kena cocok vaksin. Okey. So Ilham rasa jomlah kita tengok dulu video dia. Tolonglah jangan gelak. Sakit kepala dia ni. Okey. Dia takut. Lawaknya. Okey. Korang dah gelak kan? Korang dah gelak, korang kalah. Ya? Okey, last kali. Video yang terakhir, okey? Beli bakso. Tak, sekarang ni engkau yang terkejut. Kenapa aku sekali terkejut? Top moment. Top 5 moment orang kaget. Ni orang terkejut. Okey, yang kat rumah kalau ada sakit jantung sila tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih bang? Patutlah terkejut. Okey. Dia terkejutkan suami dia. Pak Kades. Tak faham. Ni apa ni? Gagal. Okey, dia nak terkejut kau orang. Dia nampak kamera. Dia nak terkejut kau orang. Ni apa ni? Ni best.
Okay guys, so itulah beberapa video yang kita tengok ni, okay? Korang rasa Ilham ke korang yang kalah? Tak mungkin Ilham kalah korang, sebab Ilham ni pro kan? Tapi Ilham rasa Ilham kalah, okay? Sebab Ilham banyak gelak tadi. Okay guys, so Ilham nak minta maaf banyak-banyak dekat korang sebab Ilham tak dapat nak buat video yang dekat luar rumah, okay? Tapi insyaAllah di next content nanti kita ada video yang best kita akan buat. Tapi tunggu masa untuk kita nak post. Alright? Sebab video ni dia makan masa yang sangat-sangat lama untuk kita buat. Dia macam satu projek, orang kata projek yang paling besar sekali di dunia atas muka bumi ini. Aduh, sakit gigi aku. Okay, lepas tu Ilham minta maaf lah kalau video ni agak membosankan korang. Ilham rasa ini saja Ilham mampu untuk nak bagi korang terhibur sambil tunggu buka puasa tu, ya. Tapi jangan gelak lebih-lebih sangat, nanti harga, ya. Abang Ilham tak apalah, Abang Ilham ni buat waktu sebelum sahur. Kejap lagi Abang Ilham boleh minum, ya. Ke nak minum sekarang? Tapi korang terliur, okey? So Ilham ucapkan terima kasih lah banyak-banyak pada yang like, comment, share. Janganlah lupa untuk subscribe Ilham punya channel Ilham Noor, dan juga jangan lupa sekali subscribe channel Ikmal Noor. Alright? Terima kasih kerana sudi support Ilham dan Ikmal daripada dulu sampai sekarang. Ilham doakan kalian semua dimemahkan rezeki, dikayakan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dimudahkan sekali di dunia dan di akhirat, ya. Terima kasih korang. Apa-apa pun jumpa korang di next content akan datang. Okay? Bye bye. Assalamualaikum.